Dalam dunia muzik Asia Tenggara, nama Ramli Sarip sentiasa disebut dengan penuh penghormatan. Dikenali sebagai Papa Rock, beliau bukan sekadar penyanyi tetapi juga seorang pemuzik, komposer dan penerbit yang telah memainkan peranan besar dalam membentuk identiti muzik rock di rantau ini. Suaranya yang serak penuh jiwa dan gaya persembahannya yang ikonik telah memikat peminat selama beberapa dekad. Namun di sebalik perjalanan seni yang panjang itu, tersimpan satu kisah yang jarang didedahkan kepada umum. Kini, pada usia 73 tahun, Ramli Sarip akhirnya membuka mulut tentang satu kebenaran yang mengejutkan ramai pihak. Apakah sebenarnya rahsia yang selama ini disimpan oleh legenda ini? Dalam video ini, kita akan menyelami cerita yang penuh emosi dan kejutan. Beberapa minggu selepas kenyataan awalnya mengundang tanda tanya di kalangan peminat, akhirnya Ramli Sarip sendiri memecahkan segala spekulasi. Dalam satu pertemuan santai bersama rakan-rakan lama, industri muzik di sebuah studio rakaman kecil di kawasan Bugis, Singapura, beliau dengan tenang menyebut satu nama yang sebelum ini tidak pernah didengari oleh media. Wanita yang dimaksudkannya ialah Aina Nabila binti Iskandar, seorang wanita muda berusia 25 tahun. Pengakuan itu seketika membuat suasana menjadi sunyi. Ramai yang terkejut bukan hanya kerana perbezaan usia yang besar antara mereka, tetapi juga kerana Ramli selama ini terkenal sebagai seorang artis yang sangat menjaga kehidupan pribadinya. Selama lebih 5 dekad berada dalam dunia muzik, beliau jarang sekali mendedahkan kisah cinta secara terbuka. Namun menurut Ramli, pertemuan mereka sebenarnya berlaku secara tidak dirancang beberapa tahun lalu. Segalanya bermula sekitar tahun 2023 ketika beliau dijemput membuat persembahan khas dalam satu acara seni budaya di Esplanade, Theatres on the Bay. Acara itu menghimpunkan pelbagai pemuzik dari Malaysia dan Singapura bagi meraihkan warisan muzik Nusantara. Di situlah, menurut beberapa saksi yang berada di belakang pentas malam itu, seorang wanita muda dilihat berbual dengan Ramli selepas persembahannya selesai. Wanita tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Aina Nabila, seorang pencinta muzik tradisional Melayu yang juga aktif membantu penganjuran acara seni kecil di Singapura dan Johor Bahru. Perbualan mereka pada malam itu pada awalnya hanyalah mengenai muzik. Aina dikatakan sangat meminati karya-karya lama Ramli, terutamanya lagu-lagu yang pernah dibawakan ketika beliau bersama kumpulan legenda Sweet Charity. Ramli sendiri kelihatan terkejut apabila Aina mampu menyebut beberapa lagu klasik yang jarang lagi dimainkan di pentas moden. Selepas pertemuan pertama itu, mereka dilaporkan masih berhubung secara santai. Kadang-kadang hanya berbual tentang muzik, kadang-kadang bertukar pandangan tentang perkembangan seni di rantau ini. Beberapa bulan kemudian, Aina dilihat menghadiri satu lagi konsert Ramli di Johor Bahru pada akhir tahun 2023. Ketika itu, ramai menyangka beliau hanyalah salah seorang peminat yang setia. Namun dari masa ke masa, hubungan mereka dikatakan semakin rapat. Pada tahun 2024, beberapa rakan rapat Ramli mula menyedari perubahan kecil dalam kehidupan harian penyanyi legenda itu. Ramli kelihatan lebih kerap menghabiskan masa di studio, tetapi dalam masa yang sama, beliau juga kelihatan lebih tenang dan ceria. Seorang pemuzik yang pernah bekerjasama dengannya bahkan menceritakan bahawa Ramli pernah menyebut tentang seorang teman yang memahami muziknya dengan cara yang sangat mendalam. Ketika itu, tiada siapa menyangka bahawa orang yang dimaksudkan ialah Aina Nabila. Petunjuk lain juga muncul secara tidak langsung pada pertengahan tahun 2025. Dalam satu acara seni di Kampung Glam, beberapa pengunjung melihat Ramli berjalan bersama seorang wanita muda berhijab selepas acara tamat.
Mereka kelihatan berbual panjang sambil menikmati suasana malam di kawasan bersejarah itu. Walaupun gambar mereka tidak pernah tersebar secara meluas, beberapa peminat yang berada di lokasi tersebut kemudian menyedari bahawa wanita itu sangat mirip dengan Aina Nabila. Kini, selepas Ramli sendiri mengesahkan identitinya, banyak detik kecil dari masa lalu mula disatukan oleh para peminat. Ada yang teringat bagaimana Ramli pernah menyebut dalam satu wawancara radio pada tahun 2024 bahawa beliau masih percaya pada keajaiban pertemuan manusia. Menurut beberapa kenalan rapat, Aina bukan sahaja menghormati perjalanan seni Ramli, tetapi juga sering menemani beliau ketika menghadiri acara budaya kecil di Singapura dan Malaysia. Kadang-kadang mereka dilihat menghadiri pameran seni tempatan atau persembahan muzik akustik yang sederhana, jauh daripada perhatian media. Walaupun hubungan mereka selama ini berlangsung dalam suasana yang sangat tertutup, kehadiran Aina dikatakan memberi warna baru dalam kehidupan Ramli Sarip. Dalam beberapa sesi latihan terbaru di studio, penyanyi legenda itu dilihat kembali bersemangat menghasilkan muzik, seolah-olah menemukan inspirasi baru yang telah lama hilang. Walaupun kisah peribadinya kini menjadi perhatian ramai, perjalanan seni Ramli Sarip sebenarnya tidak pernah berhenti. Menjelang awal tahun 2026, legenda yang dikenali sebagai Papa Rock ini masih terus aktif di pentas muzik, membuktikan bahawa usia bukanlah penghalang bagi seorang seniman yang hidupnya sepenuhnya didedikasikan kepada seni. Sepanjang tahun 2025 hingga 2026, Ramli terus muncul dalam pelbagai persembahan khas yang menghubungkan peminat dari dua negara, Singapura dan Malaysia. Antara penampilan yang paling mendapat perhatian ialah penyertaannya dalam program Sinar Lebaran Anjuran Media Corp, sebuah rancangan istimewa sempena sambutan Hari Raya yang disiarkan secara langsung di televisyen Singapura. Dalam persembahan tersebut, Ramli membawakan lagu-lagu klasiknya dengan gaya yang lebih tenang, tetapi tetap penuh jiwa, sesuatu yang membuatkan ramai penonton merasakan aura legenda yang masih kuat dalam dirinya. Pada November 2025, Ramli sekali lagi menunjukkan komitmennya terhadap dunia seni apabila beliau menyertai sebuah konsert amal di Dewan Philharmonic Petronas di Kuala Lumpur. Konsert itu menghimpunkan beberapa nama besar muzik Malaysia seperti Ella dan Hakim Ahmad. Malam tersebut menjadi detik yang sangat bermakna apabila Ramli tampil di pentas dengan gaya sederhana tetapi penuh karisma, menyampaikan lagu yang membuatkan seluruh dewan berdiri memberikan tepukan panjang. Bagi ramai peminat, kehadiran Ramli di acara seperti ini bukan sekadar persembahan biasa. Ia dianggap sebagai simbol kesinambungan sejarah muzik rock Nusantara. Walaupun generasi baru pemuzik terus muncul, nama Ramli Sarip masih dihormati sebagai salah satu tokoh yang membuka jalan bagi muzik rock Melayu sejak era awal bersama kumpulan legenda Sweet Charity. Selain konsert dan acara hiburan, Ramli juga sering dilihat terlibat dalam program nasional. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, beliau terus dijemput menyertai acara rasmi seperti sambutan National Day Parade di Singapura. Kehadirannya di acara tersebut sering disambut dengan sorakan hangat. Kerana bagi ramai rakyat Singapura, Ramli bukan sekadar penyanyi. Beliau adalah sebahagian daripada sejarah budaya negara itu. Menjelang penghujung tahun 2025 pula, Ramli menyertai satu inisiatif sosial yang cukup bermakna di Malaysia, iaitu konsert Kita Suara Anti-Buli 2025. Program ini dianjurkan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap masalah buli, terutamanya dalam kalangan remaja. Ramli tampil di pentas dengan ucapan ringkas yang menyentuh hati, mengingatkan bahawa
Muzik bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga boleh menjadi suara bagi perubahan sosial. Dalam kehidupan sehariannya, Ramli juga tidak pernah jauh daripada peminat. Melalui akaun rasmi di media sosial, beliau kerap berkongsi rakaman sesi jamming di studio, latihan vokal serta momen santai bersama rakan pemuzik lama. Video-video pendek ini sering mendapat ribuan reaksi daripada peminat yang masih setia mengikuti perjalanan kariernya. Apa yang paling mengagumkan ialah bagaimana Ramli masih mampu mengekalkan suara serak penuh tenaga yang menjadi identitinya selama puluhan tahun. Ramai peminat percaya bahawa kekuatan itu datang daripada prinsip yang selalu dipegangnya, satu nasihat lama daripada arwah ayahnya. Nyanyilah dengan kejujuran kerana suara yang datang dari hati akan sentiasa sampai ke hati orang lain. Kini, di usia lebih 70 tahun, Ramli Sarip masih berdiri sebagai seorang legenda hidup dalam dunia muzik Asia Tenggara. Kehadirannya dipentas dalam acara sosial mahupun dalam kehidupan harian terus mencerminkan seorang seniman yang tidak pernah berhenti berkarya. Dan dalam masa yang sama, seorang lelaki yang kehidupannya perlahan-lahan berubah dengan kehadiran seseorang yang kini semakin sering berada di sisinya. Kisah yang baru terbuka ini mungkin mengejutkan sebahagian orang. Namun pada akhirnya ia mengingatkan kita bahawa setiap manusia berhak untuk merasai kebahagiaan, tidak kira usia atau latar belakang mereka. Selepas puluhan tahun mengabdikan dirinya kepada muzik dan menghiburkan jutaan peminat, Ramli Sarip juga berhak menemui ketenangan dan kasih sayang dalam kehidupan pribadinya. Kehadiran Aina Nabila binti Iskandar mungkin datang secara sederhana, tetapi bagi Ramli ia jelas membawa makna yang mendalam. Sebagai penonton dan peminat, mungkin perkara paling indah yang boleh kita lakukan adalah menunjukkan empati dan menyokong kebahagiaan mereka. Setiap kisah cinta mempunyai jalannya sendiri dan kadang-kadang ia muncul pada waktu yang paling tidak disangka. Jika hubungan ini benar-benar membawa sinar baru dalam kehidupan Ramli Sarip, maka ia juga merupakan satu kisah yang patut dihargai dengan hati yang terbuka. Kami ingin mendengar pandangan anda semua. Apakah pendapat anda tentang kisah ini? Adakah cinta benar-benar tidak mengenal usia? Tulis pandangan anda di ruangan komen dengan penuh hormat dan kasih sayang. Jika anda menikmati cerita ini dan ingin mengetahui lebih banyak kisah menarik tentang kehidupan tokoh-tokoh terkenal, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan subscribe saluran ini. Sokongan anda sangat bermakna bagi kami untuk terus menghasilkan kandungan yang menarik, menyentuh hati dan membawa inspirasi kepada semua penonton.